Tahukah anda, dunia yang kita kenali hari ini, cara kita berkomunikasi, cara kita mendengar muzik, dan cara kita bekerja, sebahagian besarnya telah dibentuk oleh visi seorang lelaki yang sering memakai baju turtleneck gelap bernama Steve Jobs. Dia bukan sekadar pencipta, tetapi seorang seniman yang mengubah dunia. Tetapi sebelum beliau menjadi ikon inovasi, beliau hanyalah seorang budak lelaki yang mempunyai permulaan hidup yang rumit. Mari kita telusuri perjalanan hidup beliau. Steve dilahirkan pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Keluarga kandungnya, Joan Shibli dan Abdul Fattah Jandari, seorang pendatang dari Syria. Namun, kerana halangan keluarga dan agama ketika itu, mereka terpaksa menyerahkan Steve. Steve kemudiannya diambil oleh sepasang suami isteri kelas pekerja yang sederhana, Paul dan Clara Jobs. Merekalah ibu dan bapa sebenar di hati Steve. Paul adalah seorang bekas tentera dan seorang mekanik, manakala Clara pula bekerja sebagai akauntan. Sejak kecil, Paul menanamkan minat terhadap mekanikal kepada Steve. Di meja kerja bapanya, Steve diajar bagaimana membina sesuatu dengan tangan, menjaga ketelitian, dan memastikan bahagian belakang kabinet sama cantiknya dengan bahagian depan. Dan falsafah kesempurnaan inilah yang diterapkan oleh Steve dalam setiap produk Apple beliau. Jobs menetap dan membesar di Mountain View, kawasan yang dikenali sebagai Silicon Valley, dikelilingi ramai jurutera dan teknologi yang sedang berkembang. Di sekolah, Steve adalah seorang kanak-kanak pintar tetapi sukar dikawal. Dia sering bosan dengan sistem pendidikan formal yang kaku dan pernah hampir dibuang sekolah kerana kenakalannya, namun diselamatkan oleh seorang guru bernama Imogen Hale. Dengan menawarkan ganjaran seperti $5 dan gula-gula untuk menyelesaikan kerja sekolah, dia memujuk Steve berjaya dalam akademik, mengubahnya daripada pelajar yang bosan dan nakal kepada pelajar yang bermotivasi, hingga Steve melangkau grade kelasnya. Ketika usia remaja, Steve bukanlah seperti remaja biasa yang lain. Hobi utamanya adalah elektronik. Dia sering menghabiskan masa di kelab elektronik Hewlett-Packard. Steve pernah suatu ketika berusia 13 tahun, dengan beraninya menelefon Bill Hewlett, pengasas HP, semata-mata untuk meminta alat ganti bagi projek sekolahnya. Keberanian itu membuatkan Bill Hewlett kagum dan mengambilnya bekerja sambilan di kilang HP. Di zaman inilah, Steve diperkenalkan kepada seorang lagi jenius elektronik yang menjadi rakan kongsi terpenting dalam hidupnya, Steve Wozniak, atau lebih mesra dipanggil Woz. Walaupun Wozniak 5 tahun lebih tua, mereka serasi kerana minat yang sama. Mereka malah pernah membina Blue Box, sebuah peranti elektronik haram yang membolehkan pelajar membuat panggilan jarak jauh secara percuma. Wozniak membinanya, Steve menjualnya kepada pelajar kolej sekitar 100 unit pada harga $170 setiap satu. Tamat sekolah menengah, Steve Jobs mendaftar masuk ke Reed College di Oregon. Namun, selepas hanya 1 semester, beliau berhenti belajar dengan alasan yuran kolej terlalu mahal dan merasakan ia hanya membazirkan wang simpanan ibu bapanya. Namun, Steve terus tinggal di sekitar kampus, menumpang tidur di bilik kawannya, dan mengutip botol Coca-Cola untuk duit makan. Dalam tempoh inilah, beliau menyelinap masuk ke kelas kaligrafi dan mula belajar tentang seni tipografi dan huruf. Estetika seni tipografi yang nampak tidak berguna pada ketika itu, sebenarnya menjadi asas kepada keindahan font dalam komputer Macintosh 10 tahun kemudian. Mencari makna kehidupan, Steve kemudian mengembara ke India bersama rakannya, Dan Kotkin. Steve mendalami ajaran Zen Buddhisme, berpuasa, dan bermeditasi. Pengalaman rohani ini membentuk falsafah minimalisnya, less is more. Sekembalinya ke Amerika, Steve mula bekerja sebagai juruteknik di Atari. Atari, syarikat pembuat video game terkenal, meminta Steve mencipta permainan berdasarkan konsep bom, di mana pemain perlu memecahkan dinding bata dengan bola. Steve meminta bantuan rakan karibnya, Wozniak, untuk membina permainan tersebut. Wozniak berjaya mereka bentuk litar permainan itu dalam masa 4 hari sahaja. Steve akhirnya dihadiahkan bonus sebanyak $5,000 oleh Atari,
Namun, Steve hanya memberi $350 kepada Wozniak dan beliau menyimpan baki bonus tersebut untuk dirinya sendiri. Tahun 1976 menjadi titik tolak sejarah di mana Steve Jobs, 21 tahun, dan Steve Wozniak, 26 tahun, memulakan sebuah syarikat di garaj rumah ibu bapa Steve di Los Altos. Wozniak membina papan litar, manakala Jobs adalah penggerak yang melihat masa depan. Jobs menjual van Volkswagen-nya dan Wozniak menjual kalkulator saintifiknya sebagai modal permulaan syarikat. Pada 1 April 1976, Apple Computer Inc. dilahirkan. Produk pertama mereka, Apple I, hanyalah papan litar untuk penggemar hobi elektronik. Tetapi visi Jobs lebih besar. Dia mahukan komputer untuk semua orang, bukan hanya jurutera. Maka lahirlah Apple II, komputer peribadi yang lengkap dengan casing plastik, cantik dan paparan berwarna. Ia meledak di pasaran dan menjadikan mereka jutawan. 1985, akibat perebutan kuasa dalam Apple, beliau dipecat dari syarikat yang diasaskannya sendiri. Steve tidak patah semangat. Dia menubuhkan Next dan membeli studio animasi Pixar yang menghasilkan filem animasi Toy Story yang kemudian menjadi popular. Pada tahun 1997, apabila Apple hampir muflis, Steve kembali ke Apple dan diangkat sebagai interim CEO. Steve kemudian membuang produk yang gagal dan melancarkan era keemasan inovasi teknologi Apple, dan apa yang berlaku seterusnya adalah sejarah. Dari iMac yang berwarna-warni, kepada iPod yang meletakkan 1000 lagu dalam poket, sehinggalah kepada iPhone pada tahun 2007 yang mengubah definisi telefon pintar di seluruh dunia. Steve Jobs meninggal dunia pada 5 Oktober 2011 akibat kanser pankreas. Namun, warisannya hidup dalam setiap swipe di skrin iPhone kita, dalam setiap lagu yang kita stream, dan dalam budaya kita melihat teknologi sebagai satu seni. Dari seorang anak angkat yang bekerja dari garaj rumah, kepada seorang visionari terulung, Steve Jobs mengajar kita sesuatu yang penting di mana orang yang cukup gila untuk berfikir, merekalah yang boleh mengubah dunia, merekalah orang yang benar-benar melakukannya. Dan ingatlah pesanan keramat beliau. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.